Bahagian B, soalan nombor 9 melibatkan pembiakan manusia dan kitar haid. Okay, pembiakan manusia dan kitar haid. Jadi ini kita ada gambar rajah yang melibatkan tali pusat, okay, struktur tali pusat atau bahasa Inggeris kita panggil umbilical cord. Kemudian kamu nampak ada anak panah di sini, anak panah. Jadi anak panah masuk ke dalam bayi, anak panah masuk ke dalam placenta. Okey. Jadi kalau dia masuk ke dalam bayi, kamu kena ingat dia adalah umbilical vein. Okey. Vena tali pusat. Dia adalah vena tali pusat. Umbilical vein. Kalau dia masuk ke dalam bayi. Kalau dia keluar daripada bayi, iaitu S ni adalah arteri tali pusat. Okey, arteri tali pusat. Jadi vena tali pusat, arteri tali pusat. Jadi kalau vena tali pusat ni dia akan bawa apa? Dia akan bawa bekalan daripada ibu dia lah, bekalan daripada ibu dia. Sebagai contoh, dia bawa oksigen. Kemudian dia bawa nutrien. Nutrien ni glukosa, amino acid, vitamin. Kemudian mungkin juga ada antibody daripada ibu dia, iaitu vena tali pusat. Dia masuk ke dalam bayi. Kalau arteri tali pusat ni dia keluar daripada fetus tadi. Kalau dia keluar daripada fetus, kemungkinan dia bawa adalah karbon dioksida, bahan kumuh. Contohnya macam urea, uric acid, semua itulah dia akan keluar daripada bayi itu, dia masuk ke dalam ibu dia. Okey, jadi mudah sajalah ya. Itu dia punya penerangan ringkas dia. Jadi kita tengok soalan apa yang ditanya ni. Terangkan peranan R, S dalam perkembangan fetus. R dengan S dalam perkembangan fetus. Jadi R ialah atau vena tali pusat mengangkut darah beroksigen. Jadi vena tali pusat dia mengangkut darah beroksigen, kaya dengan oksigen dan nutrien dari placenta ke fetus. Daripada sini placenta pergi ke fetus. S atau arteri tali pusat mengangkut darah terdioksigen, kaya dengan karbon dioksida, urea, bahan kumuh dari fetus ke placenta. Jadi dapatlah 2 markah. Satu markah. Seterusnya kita pergi kepada rajah 9.2, usik sekunder nomor. Usik sekunder nomor, usik sekunder P yang terbentuk semasa oogenesis. Oogenesis ni adalah proses penghasilan ovum. Okey, ataupun usik sekunder lah, proses penghasilan usik sekunder. Okey, kita ada rajah 9.2 ni, rajah 9.2. Jadi kita ada usik sekunder normal, kamu nampak dia ada 23 kromosom. Usik sekunder P dia ada 24 kromosom. Jadi yang normalnya yang inilah 23 kromosom sahaja. Sebab apa? Sebab nanti dia akan berlaku persenyawaan dengan sperma. 23 kromosom juga, dia jadi 46 kromosom sahaja. Jadi kalau sini ni berlaku persenyawaan dengan sperma 23 tambah 24 jadi 47. Jadi dia akan jadi mutasi kromosom. Okey, mutasi kromosom. Sebab apa? Berlaku penambahan 1 kromosom. Okey, kenapa proses ni boleh berlaku? Jadi kita tengok apa soalan dia ni. Terangkan mengapa usik sekunder P mempunyai bilangan kromosom berbeza daripada usik sekunder normal. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Kenapa dia boleh jadi 47 ni? Jadi kita tengok jawapan. 5 markah ni, banyak ya. Tak disjungsi kromosom berlaku. Kamu kena ingat berlaku proses tak disjungsi. Ini dalam bab variasi. Okay, bab variasi, bab yang ke-12 kalau tak salah saya, tingkatan 5. Jadi keadaan ini berlaku semasa anafasa 1 atau anafasa 2 meiosis. Okay, jadi dia berlaku dalam proses meiosis sama ada dekat anafasa 1 ataupun anafasa 2. Gentian gelendung gentian gelendung tidak terbentuk atau tidak mengecut.
Jadi gentian gelendong kamu kena ingat kan, bila kita buat sel tu, jadi dia ada kutub utara, kutub selatan kan. Okey. Jadi dia akan tarik ni gentian gelendong ni, dia akan lekat kepada centromere. Okey, dia akan lekat pada centromere. Macam itulah lebih kurang lah. Ada dalam nota. Dia akan lekat pada centromere. Dia tak mengalami penarikan, dia tak tarik pergi ke sana. Dia kekal pada keadaan dia. Jadi proses penarikan itu tidak berlaku. Yang ni pada proses mana ni? Anafasa 1. Anafasa 1. Kemudian kalau anafasa 2, dia sepatutnya kromosom ni, sister kromatik beradik ni, dia bila ditarik ke kutub yang bertentangan, dia akan pisah. Tapi dia tak mengalami perpisahan tu. Dia gagal berpisah. Jadi semua tu akan menyebabkan sama ada dia kurang bilangan kromosom atau dia lebih bilangan kromosom. Jadi kromosom homolog atau kromatik kembar gagal berpisah. Okey. Jadi usit sekunder yang abnormal akan terbentuk. Abnormal sebab apa? Sebab sama ada dia lebih kromosom atau dia kurang kromosom. Usit sekunder P mempunyai satu kromosom tambahan. Jadi yang P ni satu kromosom tambahan disebabkan oleh dia 24 ni. Dia 24. Okay, kita pergi pada soalan 9B2. Usit sekunder P disenyawakan oleh sperma normal. Terangkan kesannya. Jadi berlaku persenyawaan dengan sperma normal. Zygote, embrio, fetus atau bayi. Kamu boleh sebut sajalah bayi abnormal terhasil atau fetus abnormal terhasil, ataupun embrio, fetus, embrio abnormal terhasil. Mana-mana lah dia boleh diterima. Individu mempunyai 47 kromosom, ataupun kamu boleh jawab individu mempunyai satu kromosom tambahan. Boleh salah satu jawapan kamu, ya, boleh diterima. Maksudnya dia secara keseluruhannya kamu faham apa benda yang berlaku sebenarnya. Keadaan ini boleh menyebabkan sindrom Down ataupun sindrom Klinefelter. Jadi sindrom Down ni dia ada 47 kromosom. Sindrom Klinefelter pun ada 47 kromosom. Kamu boleh jawab salah satu, tapi paling mudah sekali orang nak ingat adalah sindrom Down. Okey, sebab apa sindrom Down ni kita banyak lihat di TikTok lah, di TV lah. Dia common, bukan common lah. Dia selalu dilihat sebab dia mempunyai pencirian orang tu sangat jelas. Kita tengok muka dia, dengar dia bercakap, kita tahu dia sindrom Down. Yang pastinya terus terbayang dalam fikiran pelajar-pelajar biologi ni, dia ada 40 kromosom dan dia berlaku penambahan kromosom pada kromosom nombor 21. Okey, jadi dia ada 3 kromosom pada nombor 21. Jadi individu mengalami mutasi kromosom. Okey, jadi salah 3 daripada pilihan jawapan lah akan dapat markah. Okey, sekarang kita pergi pada 9C. Ni agak susah sikit. Sebab apa? Sebab proses dia agak panjang dan detail, dan memang pelajar akan susah lah nak ingat ya. Tapi tak apalah, kita cubalah terangkan. Saya cuba terangkan kepada kamu. Kamu nampak ni awal dia. Okey. Jadi kamu nampak pada awalnya, pada kitaran haid ini, okey, kitaran ovari ini, pada awalnya dia akan ada rembesan hormon P. P itu seolah-olah macam tertinggi sedikit. Jadi P ni apa? P ni adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon perangsang folikel. Hormon perangsang folikel. Dia dihasilkan oleh kerja pituitary dan dia akan pergi ke ovari. Dia akan pergi ke ovari. Bila dia pergi ke ovari, dia akan menyebabkan penghasilan sel-sel folikel, merangsang penghasilan pembentukan folikel. Jadi bila folikel sel ni akan hasilkan hormon R.
Folikel ni akan hasilkan hormon R iaitu estrogen. Okey, jadi FSH dihasilkan oleh kelenjar pituitary. FSH akan pergi dekat ovari. Kemudian di ovari itu akan menyebabkan dia merangsang pembentukan sel follicle cell. Daripada follicle cell tu akan ada penghasilan, ada rembesan estrogen. Apa estrogen dia meningkat. Jadi bila estrogen meningkat, dia akan membaik pulih dinding endometrium untuk persediaan penempelan lah. Jadi waktu sebelum tu dia ada berlaku menstruation, berlaku haid pada wanita. Jadi dinding endometrium tu dia luruh. Dia luruh. Kemudian dengan tingginya endometrium, dengan tingginya estrogen, dengan tingginya hormon estrogen, dia akan rencat FSH. Dia akan rencat perembesan FSH. Dia akan rencat perembesan FSH. Dan dia akan rangsang, dia akan estrogen ni dia akan rencat FSH, tapi pada waktu yang sama dia akan rangsang hormon Q ni. Dia akan rangsang hormon Q. Hormon Q ni adalah LH, luteinizing hormone, hormon pelutinan. Jadi bila hormon pelutinan sangat-sangat tinggi pada hari ke-berapa? Hari yang ke-14. Jadi dia sangat tinggi. Hari sebelum tu lah. Tapi dia dekat-dekat dengan hari ke-14 tu. Jadi hari ke-14 tu akan berlaku ovulation. Jadi ni hari ke-14. Nampak tak? Dia paling tinggi tu hari sebelum hari ke-14 tu lah. Jadi bila hari ke-14 tu, dia akan berlaku ovulasi, pengovulan. Pengovulan. Jadi proses pengovulan ni, usid sekunda akan dibebaskan. Usid sekunda dibebaskan oleh ovari, dia masuk ke dalam tube fallopian. Dia masuk ke dalam tube fallopian. Dia ada organ yang menyambut usid sekunda tu, tapi saya rasa tak ada dalam silibus kamu, tak apalah. Kemudian Graafian follicle ni, follicle graph ni akan bertukar membentuk corpus luteum. Dia akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ni akan merembeskan progesteron. Jadi ini adalah progesteron. Dia akan merembeskan progesteron. Progesteron ni akan kekalkan ketebalan dinding endometrium, ataupun dia akan menembalkan dinding endometrium. Dan kalau tidak berlaku persenyawaan, corpus luteum ni makin lama akan makin merosot. Dia akan merosot. Dan progesteron akan menurun lah. Jadi itu yang berlaku lah dalam gambar rajah ni. Jadi kita jawab soalan, Zat. Apa yang berlaku? Jadi panjang kan proses dia daripada awal sampai ke hujung tu. Kamu kena tahu apa di PQSR tu apa. Jadi kalau kamu tak tahu tu memang tak ada jawab lah soalan ni. Terangkan perkaitan aras hormon P, Q, R dan S dengan kitar ovari. Jadi terangkan perkaitan antara aras hormon P, Q, R, S dengan kitar ovari. Jadi hormon P ialah FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Hormon P ialah FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Ini saya dah terang tadi tu, kelenjar pituitary, hormon FSH. FSH merangsang perkembangan folikel prima. Kamu nampak dalam skema jawapan, ayat yang ditulis itu ayat yang penuh. Kamu jangan buat ayat tergantung. Contohnya adalah FSH dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Kena mention lah. Kat dalam ni dia ada sebut aras hormon PQ, terangkan perkaitan antara aras hormon PQRS. Kamu kena mention tentang hormon PQR dan S. Kamu jangan tak tulis hormon P, hormon Q, hormon R, hormon S. Dia seolah-olah macam kamu tak menjawab soalan. Kita kena menjawab soalan.
Okey. Jadi kamu kena tulis hormon P ialah FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Okey. Jadi ada cikgu, ada pemeriksa dia memang dia kesian dengan student, dia bagi markah. Ada pemeriksa yang dia sangat kritikal. Kamu kena mention sebab soalan dia tanya tentang hormon P, Q, R dan S. Kalau kamu tak mention hormon P tu apa, hormon Q tu apa, R tu apa, S tu apa, kamu seolah-olah macam kamu tak faham sangat di dalam gambar rajah ni apa yang berlaku. Jadi itu menunjukkan kamu hanya menghafal sahaja, kamu tidak faham dengan mendalam. Jadi dia consider yang kamu tak dapat menjawab soalan ni. Ya, jadi ada pemeriksa dia macam tu. Jadi tolong kamu kena mention, kamu kena tunjukkan bahawa kamu faham, kamu tahu hormon P tu apa, hormon S tu apa, hormon R tu apa yang berlaku dalam gambar rajah ni. Jangan tak mention, ya. Jadi hormon P ialah FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. FSH merangsang perkembangan folikel prima. Okey. Jadi dia akan merangsang folikel prima ataupun merangsang perkembangan sel folikel. Kemudian folikel atau usit prima berkembang menjadi folikel sekunder, seterusnya folikel graft yang mengandungi usit sekunder. Okey, boleh faham tu ya. Sel folikel berkembang merembeskan estrogen iaitu hormon R. Ni maksud tak? Kamu nampak tak? Bila sebut tentang estrogen tu, dia kena mention estrogen tu yang mana satu? Hormon R ke, hormon P ke, hormon Q ke? Ya. Jadi dia ada dua keadaan pemeriksa sekarang ni. Jadi kita pun tak pasti yang mana satu pemeriksa yang akan tanda paper kamu. Jadi ada kemungkinan dia akan terima, ada kemungkinan dia tak terima. Okey? Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita jangan biarkan dia tak bagi markah kat kita. Sebab tu kita kena bagi jawapan yang lengkap. Okey? Estrogen membaiki atau memulihkan endometrium. Aras estrogen yang tinggi merencatkan FSH, merangsang rembesan hormon pelutinan ataupun LH ataupun hormon Q. Aras LH yang tinggi merangsang pengovulan pada hari ke-14, oosit sekunder dibebaskan. Folikel graft membentuk korpus luteum. Korpus luteum merembeskan progesteron iaitu hormon S, menebal dan mengekalkan endometrium. Jika ada persenyawaan, korpus luteum terurai dan aras progesteron atau hormon S menurun. Ya. Jadi tadi saya dah terang dengan gambar rajah diagram 9.3 ni, dan itu jawapannya lah. Okey. Jadi banyak markah dekat sini. Dia akan memberi kesan yang sangat besar lah kalau kamu dapat jawab soalan tu. Okey, sekarang kita pergi pada soalan nombor 10, pengangkutan dalam tumbuhan.